Ini kereta restore kan. Kereta restore ni dia restore semua lah. Masalah dia kita tengok balance shaft dah pecah. Nasib baiklah. Nak mencucinya macam mana lah. Tengok dah melekat. Nak jatuh. Nak kena check pump ni lagi. Itulah kita tengok macam mana ya. Balance shaft pecah. Apa option? Tapi tak taruh. Pecah, pasang dulu lah, tengok macam mana, cuci dulu. Kalau start pun berat, Serakau orang Azir tepuk poket tanya selera. Tepuk poket tanya selera. Dia pecah lah, buka ni. Dia tak pecah, dia goyang lah. Gam original kilang Ya. Tak buka lagi. Aduh. Orang putih kata masih dara. Orang putih kata jatuh ni casing balance shaft. Luqman buka tadi. So Luqman patah dua kata pada owner. Dia bertindak awal lah. Gam original kilang kan? Mungkin owner tak tahu kot sebelum ni. Ya betul juga kan. So yang mana pakai Alphard ke Velfire korang kena tahu. Korang ada balance shaft. Kecuali engine basic lah tak ada. Engine yang set Estima pun ada 2.5, 2.4. Pastikan balance shaft korang tukar. Sagesa 90,000 km hingga 100,000 km dah kena tukar balance shaft. Tak jadi macam mana tu tadi lah. Dia kalau silap hari takut fiber tu masuk dalam oil pump korang, ikut dari strainer tu, mampus. Makan modal. Alamak, duit ni. Yang ni member sebelah tengah buat sober depan belakang, restore nak belah dalam tu nak mencari apa? Wiring lock. Ini pula buat sober depan. Aduh. Banyak ni dua kereta restore masuk. 1, 2. Yang ni dah engine mounting apa semua tau. Tu je lah untuk video kali ni. Memang kalau yang pakai Alphard Velfire, make sure beringat balance shaft. Camry, Estima pun sama. Ada yang pakai balance shaft, ada yang tak pakai. Pastikan korang tahu kereta korang pakai ke tak. Okay, boleh like, follow, komen dengan saya. Jumpa lagi next video. Bye, Assalamualaikum.